Jeju Tangerine Meringue Pie is done. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Baiklah, untuk hari ni punya video special sikit sebab aku dekat Korea, okey? Nampak belakang ni? Jangan ingat Batu Cave pula. Nampak macam Batu Cave tapi sebenarnya aku dekat Korea, dekat Jeju Island, Pulau Jeju. Mana aku? Kita tengok siapa di sini. Abang Hizman Huzi. Hai, saya Syafi. Nama sebenar? Ni nama dia apa? Yes. Jadi makanan kita dah sampai. Tengok macam mana orang Korea makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menawarkan makanan vegan atau vegetarian. So ada yang regular kita makanan Kacang, tapi dia macam pulut. Cili. Baru ada pedas sikit. Seaweed pancake. Rasa macam cucu. Oh, pancake ni sedap. Radish jeruk. Only the rice, we put it in the big bowl. We do like spicy, freeze a little bit, and then we add. Dan of course lah dia punya kimchi. Kalau Korea takkan tak makan kimchi kan. Bismillah. You like the rice? Very good. Mostly temple food. Similar to temple. Oh, I see. Ingatkan soto merah kering. Nampak je sampai. Punya bibimbap. Oh. Rasa yang menyihatkan. Nope. Dekat Starbucks Jeju, antara Starbucks yang terbesar kat sini lah. Dan dekat depan aku ni ada minuman yang special untuk Starbucks dekat Jeju sahaja. Jeju Yuja Tango Tea. Kanan ni pula Jeju Yellow Sweet Potato Latte. Macam cornflake je. Lah. Rasa sweet potato. Dia rasa macam bubur. Macam teh buah je. Lah, rasa macam sirap kenduri je. Sirap campurin. Apa tangerine dia? Kau buat apa live ke? Kau tak bebel live kau lagi? Jarang kok. Isaac Coastman TV. Sebenarnya kita orang dah sampai semalam. So semalam tak ada apa sangat. Kita orang sampai dalam lewat petang. Kemudian kita orang terus dinner dekat restoran vegetarian. Dan kita orang terus ke Starbucks, lepak-lepak minum dan terus check in hotel lah. Dan hari ni adalah hari kedua. So kita orang akan pergi ke beberapa tempat menarik lagi, beberapa restoran menarik lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak
Jeju Korean Tourism dan Korean Tourism Organisation sebab menganjurkan trip ni. Untuk hari kedua ni kita orang akan belajar masak something. Rasanya kita orang baking kot. Jalan mana ni? Jalan ni. Ya, Syaz tak boleh habis dengan high. Kita akan belajar menanam kejap. Thank you. Thank you. Can I put the sugar now? Yes. What do you put? You put 1 egg and sugar powder. So kena sebatikan. Asyik bola nak kan? So kena sieve tepung ni. Bimbab gaul. Ni gaul. Gaul lagi tu ya. Make a round. Genggam sampai dia makin jadi dough. Like, put it in and Oh, okay. Kneading. Masih lagi. Wow. Ready already. This big is great. Di Singapura banyak ni kot. Street stall yang ada Michelin star. Oh, you gilik balik? Nak bawa balik lah. Aku memang tak ni lah. Ice shrimp foods. Yes. Ada kuning telur dengan gula. Kena selalu kacau dengan spatula. Lime juice. Kanji tepung. Now we will. So sekarang kita kena gaul dia. Lama juga ya nak kena gaul. Lami makan bibimbap noodle gaul lagi. Gaul ni. Dalam dough tadi. Pie tu. Sampai dia putih. Soft thick. You forgot about us. Terbalik. Macam dia liquid. Yes. So kita selit kita punya daun pepper. Jeju tangerine meringue pie is done. Macam apa yang korang tengok tadi, kita orang dah habis buat Jeju tangerine meringue pie. Boleh bawa balik. 12.30 waktu Jeju, kita orang dah sampai dekat tempat kita orang nak makan makan tengah hari. Indian food hari ni halal. Let's go. Lepas sudah ayam tandoori, ada kambing, kemudian ada butter cream. Sayur dia, ini dia punya kambing. Bismillah. Rasa macam masam-masam sikit. Bawang. Betul lah rasa berangin ni. Ni dia punya ayam tandoori dia. Dia macam tak ada berwarna sangat, tapi bau dia memang rasa macam bau ayam tandoori dekat Malaysia ke. Boleh lah, lebih kurang lah rasa dengan yang Malaysia punya.
Dia punya kambing dia. Macam dia punya ribs. Ni dah. Siapa yang tanya kata Starbucks halal? Tak ada semalam. Kita orang dah makan memang kenyang gila. Makanan dia, makanan Indian food dia not bad. Makanan dia sebenarnya bahan-bahan tu adalah dari bahan yang halal dan restoran ni boleh dikira sebagai restoran Muslim friendly. Settle. So jom kita pergi tempat lain pula. Mana lagi nak pergi ni? Dekat lokasi makanan yang kedua. Aku rasa beberapa minit daripada tempat makan tadi. Jungle. Ada macam reptiles, snakes, biawak. So jom kita tengok. Okay, kita orang dah habis minum-minum lepak-lepak dekat The Jungle tadi. Basically kita orang cafe je lah, just nak rasa environment yang berbeza, which is dia ada macam mini zoo lah, macam ada reptile macam tu. Okay, kita orang nak pergi ke destinasi seterusnya, Museum Christmas. Oh, suhu memang sejuk gila sekarang ni. Kantuk tu. Oh, kita nak buat apa ni? Kat sini nak buat apa? Sini kita jalan-jalan tengok Museum Christmas. Kita dry tangerine. So jangan tanya halal ke tak. Tak, sekali makan boleh tapi lagi kan. Kenapa tiba-tiba dia macam pink-pink terus kulitnya? Masam. Kita suka masam kan? Ni masih mahal kan? RM3.10 tak murah. Macam RM3.10 tu. RM3.10 dia. Akak yang berlakon iklan TMB tu ke? Ya saya. Okey, baiklah, kita orang dah sampai ke destinasi terakhir kita orang untuk hari ini, iaitu makan malam. Kita orang akan cuba macam ni, ada ikan mentah, aku tak pasti. Sejam juga perjalanan dari tempat sebelum ni tadi. Jom kita cuba. Nampak kedai dia? Baru buka lampu. Okey, singit. Wow. Scallop? No? Oh, I kalau makanan hanya ni, I susah sikit nak telan. Tak jauh pun. Tak tahu keluar daripada shell dia tu. Ya. Kita Melayu ah. Nanti. You? I'm going to the buffet. Ada one part tu rasa macam kerang. Macam 7-Up. Dan side dish dia. Okay. Jadi marilah. Something yang putih-putih. Okay, mari.
glass noodle. Glass noodle. Tak rasa fishy, okey. Ni ikan apa? Ada mi, kemudian ada sayur, kemudian ada ikan mentah. Raisa, nice. Oh, tak ada siapa pun ikan dia. Tuangkan dia punya. Masuk gaul. Sedap. Cold noodle. Okey lah. Sedap lah. Rasa Korea lah. Takkan nak rasa Melayu pula kan. Tu ni dia punya nasi goreng. Nasi goreng Belah mana ni. Panas. Telur ikan. Nasi dia rasa berperisa sikit lah. No? Sedap tak? Kita ada portion besar tu. Tambah yang korang makan. Diet. Untuk Aziz Osman, lihatlah. Ini dah rahsia influencer diet. Macam mana rasa dia? Sedap tak? Sedap. I tak suka makan benda yang cold. Okey. Yelah dia macam cold noodle kan. Ni dah habis dah? Oh. Nampak lah sedap tu. Pelakon TMB ni. Nasi goreng dia sedap kan? Sedap. Rasa macam nasi goreng Melayu kan? Yes. Cold noodle with raw fish, salad and everything. And a balloon. Go,